Susahlah hidup ni. Betul kata orang. Duit keras. Hei, bro. Kat itu tadi kan, ha? Kau kenapa ni? Kat sini bukan ada ikan. Dua-dua ada lah. Kau kenapa, bro? Aku dah lost dah. Aku dah tak ada apa-apa dah. Baik aku mati je. Mati? Bang! Oh! Mana dah, Ban? Dia nak bunuh diri, bang. Rudi! Bro! Tengok baik-baik, bro. Air pun tak ada, bro. Kau terjun, kaki pun tak patah. Bang, saya tak boleh fikir bang. Macam ni dah, bro. Jom ikut aku. Keras kau cakap. Betul apa kita orang buat? Kau ingat apa? Tak keras? Abang lain lah abang. Abang dah ada bisnes. Boleh lah abang cakap. Mosi ni, kau lapar ni, dik. Ban, bagi dia makan dulu, Ban. Bang, siap lah. Dik, kau duduk dulu, adik. Dia lapar lah, Ban. Ban, ambil mayu, Ban. Okey, Ban. Siap, Ban. Kasih Lidi, Ban. Lidi, Ban. Lidi, Ban. Kat. Alhamdulillah. Masya Allah, sedapnya. Apa ni bang? Inilah nama siapa lelaki. Bro, kau rasa dengan bunuh diri boleh selesai masalah ke? Betul lah bang, itu jalan yang saya ada. Bro, kau rasa betul ke orang kaya tu senang lah? Orang miskin susah. Kenapa abang cakap macam tu? Bukan apa. Kadang-kadang aku nampak orang kaya buat uji dia nak sakit. Kau sakit tak? Tak bang, saya sihat. Alhamdulillah. Kau nampak? So, hidup ni senang atas kita. Kalau kita reda, kita terima semua yang Allah tentukan, mungkin kita boleh jalan dengan tenang. Betul tak? Bro, aku rasa baik kau teruskan hidup macam orang lain. Kerja, cari rezeki. Betul lah bang. Kalau saya mati, belum tentu masalah selesai. Macam ni lah bro.